Kalau gigi dah tak berapa nak ada, tapi teringin nak makan daging lamb shank kuah merah ala Singapura yang lembut, atau nak rasa makan shell out berserta hidangan sajian laut yang segar, atau mahu cuba sup gearbox yang sedap dan puas hati, di sinilah tempatnya, di restoran Raja Sup Tiga Beradik yang terletak di Jalan Tanjung Ru, Seksyen 30 Shah Alam. Kali ini, kami nak rasa menu viral dan popular di sini, iaitu Shell Out bersama dengan lamb shank kuah merah ala Singapura dan sup gearbox. Untuk set lamb shank kuah merah ini, dia bagi free roti. Manakala kalau ambil set gearbox, dia bagi nasi lah. Wah, tengok Shell Out dia. Kekuatan Shell Out ni terletak pada kuahnya. Kalau sedap kuah, maka sedaplah Shell Out tersebut. Kat sini rasa Shell Out dia tidak mengecewakan. Sedap dan puas hatilah makan di sini. Hidupan laut yang disajikan di dalam ni pun segar-segar. Memang sangat berbaloi. Kalau gigi dah kurang tapi dalam hidup nak rasalah lamb shank kuah merah, maka boleh cuba di sini. Dagingnya sangat lembut serta kuah merahnya yang pekat dan lazat. Sesuai dengan tekak orang pantai timur, pantai barat, utara atau selatan. Sup gearbox dia pula memang puas hatilah, saiz besar dan yang penting, rasa supnya yang lazat. Sedap sup ni bukan kerana Ajinomoto yang banyak ya. Sedap sup ni hasil dari resepi tukang masak yang berpengalaman. Nama pun kedai Raja Sup kan, mestilah supnya power. Restoran ini dibuka setiap hari dari jam 3.30 petang hingga 11.30 malam. Kalau tutup, owner kedai akan maklumkan di dalam TikTok mereka. Boleh follow di TikTok Raja Sup. Untuk sebarang tempahan meja atau lain-lain, boleh hubungi 019-283-3009 Kak Izan. Raja Sup Tiga Beradik, jemput datang, mari singgah. Raja Sup Tiga Beradik, sekali rasa ingin lagi. Raja Sup Tiga